Dan waktu saya berada di KKM dah memang ada perbincangan berkenaan kita nak start dengan drug price sebab tidak ada drug price transparency. Dan kos perubatan itu kalau kita pergi ke hospital antara kos yang digunakan untuk cross subsidize benda lain, dan bila orang dapat bil dia terkejut sebab terlalu tinggi kos perubatan. So bila kita tak tangani masalah yang sebenar, root cause dia iaitu medical price inflation, maka dia akan memberi kesan seperti inilah, dan akhirnya saya risau bahawa orang yang terpaksa bergantung kepada health insurance ini sama ada terpaksa bayar premium yang semakin meningkat untuk full payment daripada insurance company ataupun terpaksa mengambil co-payment punya plan ni. I don't know if you guys have any thought. Ya, saya rasa untuk buat penjelasan yang sekali lagi, 5% itu yang saya faham adalah minimum. Maknanya Bank Negara telah mewajibkan elemen ataupun unsur co-payment ini selepas diperkenalkan nanti mesti sekurang-kurangnya 5%.